Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak semua di rumah? Semoga semuanya sihat ya. Okey, hari ini cikgu ingin tunjukkan satu lagi cara yang paling mudah, yang paling senang, yang paling cepat untuk menyelesaikan operasi tambah. Ingat tak sebelum ni cikgu pernah beritahu awak semua bagaimana nak menyelesaikan operasi tambah dengan simpan dalam hati? Ingat tak? Ingat kan? Ambil satu nombor tu simpan dalam hati, lepas tu kira dengan jari. Okey. Itu cara yang okey, awak boleh gunakan cara tersebut, tapi ada satu lagi cara yang lagi cepat, lagi mudah dan lagi pantas. Okey, macam mana nak buat tu? Okey, cikgu tunjukkan. Alright, contohnya, okey. Alright, okey. Cara yang paling mudah ini kita akan menggunakan mulut dan jari. Okey, di mana awak perlu sebut nombor yang paling besar dan nombor satu lagi menggunakan jari. Okey, contohnya begini ya. Okey, 7 tambah 4. 7 tambah 4. Okey, yang pertama sekali awak kena cari nombor yang paling besar. Kena pilih dulu nombor yang paling besar antara 7 dengan 4. Mana yang paling besar? Pandai. Dah tentulah 7 kan? Okey, 7 awak sebut 7 tu. Okey, 7 tu awak sebut. Okey, sebab dia yang paling besar, so awak sebut menggunakan mulut awak. 7 tambah 4. Terus buat 4. Okey, sebut 7 menggunakan mulut awak. 7 lepas 7 8 9 10 11. Senang tak? Tak perlu lagi nak simpan dalam hati, simpan dalam kepala, simpan kat mana-mana, tak perlu lagi kan? Betul tak? Senang tak? Okey, satu lagi contoh. Right. Kalau 5 tambah 8. Macam mana 5 tambah 8? Yang pertama sekali awak kena buat apa? Awak perlu pilih nombor yang paling besar. 5 tambah 8. Okey, nombor yang paling besar awak sebut di mulut. 8 tambah 5. Buat 5. Yang tak tahu buat 5, kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebut 8. Sebab 8 paling besar kan? Okey, 8 tambah 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itulah jawapan dia. Senang tak? Mudah. Okey, kacang orang cakap kan? Right. Kita ambil lagi satu nombor yang besar sikit. Okey, 12 tambah 5. 12 tambah 5. 12 dengan 5. Mana paling besar? Pandai. 12 yang paling besar. 12 sebut di mulut. 12 tambah 5. Okey, 12 sebut di mulut. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu jawapan dia. Senang tak anak-anak semua? Okey. Macam mana anak-anak? Senang tak? Senang kan? Okey, cikgu harap awak semua boleh menggunakan teknik yang cikgu ajar ini di rumah. Okey, bagi yang tak boleh lagi nak menyelesaikan operasi tambah menggunakan teknik dalam hati ataupun menggunakan teknik yang baru cikgu ajar tadi ni, tak apa. Awak boleh gunakan lidi, awak boleh gunakan jari, awak boleh gunakan apa saja barang di rumah untuk mengira dan menyelesaikan operasi tambah tersebut. Tak apa, cikgu tak kisah. Bukanlah cikgu tak kisah, tapi awak belajar perlahan-lahan di rumah sehingga awak boleh menguasai teknik-teknik yang baru cikgu ajarkan tadi. Okey? Alright. So sekian daripada cikgu. Jumpa lagi esok. Bye.